Korang tengok jam ni, serius lawa gila. Untuk harga asal dia adalah RM399, tapi sekarang ni korang boleh dapat bawah 200 je. Serius memang berbaloi gila. So ini dia SKMEI B78, jam outdoor yang nampak mahal tapi harga dia memang tak masuk akal. Skrin dia besar, ada 1.43 inci AMOLED. Memang sharp gila, design dia pula memang lawa guys. Rugged dan build quality daripada Alloy. Dan yang best lagi, dia ada dual frekuensi GPS. So korang boleh track road larian, hiking, basikal, siap boleh connect dengan Strava. Untuk sukan pula, dia ada lebih 170 mode. Dan jam ni juga dia akan auto detect bila korang mula berlari ataupun berbasikal. Selain tu, jam ni juga korang boleh monitor heart rate, stress, tidur, oksigen. Semuanya dia boleh record 24 hours guys. Bateri dia pun tahan lama, yang diorang claim jam ni boleh tahan sehingga 10 hari penggunaan, dan aku sendiri dah pakai selama lebih 5 hari. Bateri dia masih lagi steady. Untuk standby mode pula boleh capai sehingga 65 hari. Selain tu, jam ni juga dia ada Bluetooth call, notification WhatsApp, music, kompas, cuaca, semuanya komplit. Memang aku tak heran jam ni dah terjual lebih daripada 900 unit dengan 96% positive review. So kalau korang tengah nak mencari satu jam outdoor yang tahan lasak, smart dan yang paling penting nampak padu, inilah dia SKMEI B78. Harga pun murah, memang berbaloi kalau korang nak dapatkan sekarang.